Okey, selamat datang semua ke analisis kita hari ini. Kita nak buat sesuatu yang berbeza sikit. Biasanya, kita tengok laporan tahunan, kita anggap nombor-nombor dalam tu macam fakta keras yang tak boleh disangkalkan, macam kebenaran mutlak. Tapi hari ini, kita nak pecahkan ilusi tu. Sebab realitinya, ia jauh lebih rumit dan jujurnya, penuh misteri. Pernah tak anda terfikir, macam mana sebuah syarikat yang sangat menguntungkan, yang nampak gah sangat atas kertas, tiba-tiba je boleh jatuh muflis sekelip mata? Jawapannya sebenarnya ringkas sahaja. Baca angka tanpa faham konteks adalah sangat-sangat berbahaya. Jadi dalam sesi rungkai kita kali ini, misi kita adalah untuk mula berfikir persis seorang detektif kewangan. Kita takkan telan bulat-bulat apa yang dihidangkan. Baiklah, jom kita selami isu ni. Anggap saja ini buku nota siasatan kita. Kita akan sentuh tentang ilusi angka sempurna, kemudian perangkap masa lalu, elemen pilihan manusia, apa yang disembunyikan oleh angka, dan akhirnya, macam mana nak membaca di sebalik angka. Kita masuk ke bahagian pertama, ilusi angka sempurna. Kita tengok kenapa analisis tanpa konteks ini boleh bawa padah. Penyata kewangan ni memang alat yang hebat ya. Ia bagus untuk kita nilai kecairan dan kesolvenan syarikat. Tapi kalau anda ambil angka-angka ni secara membuta tuli, anda sebenarnya buat satu kesilapan besar. Nombor-nombor perakaunan ni cuma petunjuk saja, bukannya keseluruhan cerita. Laporan ni dibina atas macam-macam peraturan dan andaian. Ia cuma satu ringkasan. Dan bila sebut ringkasan, pastinya ada butiran penting yang tertinggal. Seterusnya, suspek pertama kita, bahagian kedua, perangkap masa lalu. Menilai syarikat guna penyata kewangan ni, ibarat anda memandu kereta laju, tapi mata tu asyik pandang cermin pandang belakang. Maklumat sejarah tak pernah beri jaminan untuk masa depan. Bayangkan macam ni, tahun 2025, syarikat catat untung yang melonjak tinggi. Memang hebat kan? Tapi masuk je tahun 2026, kos bahan mentah tiba-tiba naik mendadak. Permintaan pula jatuh teruk. Penyata kewangan tahun lepas yang cemerlang tu langsung tak tunjukkan risiko dan cabaran besar yang syarikat tu tengah hadapi sekarang. Anda nampak dari mana anda datang, tapi anda buta sepenuhnya terhadap apa yang ada di depan. Sekarang, apa yang betul-betul menarik kat sini ialah macam mana inflasi putar belikkan realiti. Penyata kewangan selalu rekod aset pada kos sejarah. Contohnya, syarikat beli mesin 10 tahun lepas dengan harga RM500,000. Memang nampak murah atas kertas, tapi hakikatnya, kalau mesin tu rosak hari ni, nak ganti balik mungkin menelan belanja sampai 1.5 juta. Kesannya, untung syarikat tu nampak macam tinggi sangat sebab belanja susut nilai dia dikira guna harga lama yang dah tak relevan tu. Kita bergerak ke bahagian ketiga. Pilihan dan pincang tugas manusia. Ya, ada elemen manusia dalam perakaunan dan ia main peranan besar. Kita selalu terfikir perakaunan ni matematik tulen. 1+1 jadi 2. Tapi sebenarnya tak. Ia penuh dengan campur tangan manusia. Cuba bayangkan, dua syarikat yang betul-betul sama, jual barang yang sama, tapi keuntungan dorang boleh nampak berbeza sangat. Kenapa? Cuma sebab dorang pilih polisi perakaunan yang beza. Syarikat A guna kaedah susut nilai garis lurus, syarikat B pula guna baki berkurangan. Pada peringkat awal, syarikat B akan nampak kurang untung. Bukan sebab bisnes dia teruk, tapi cuma sebab pilihan manusia di belakang sistem tu. Dan nombor-nombor ni sangat bergantung pada anggaran. Berapa lama hayat sesebuah aset? Berapa peratus pelanggan yang mungkin lari dari bayar hutang? Atau berapa nilai stok lama yang berhabuk kat gudang tu? Kalau pihak pengurusan terlampau optimistik atau terlampau nak selamat bila buat anggaran ni, rupa bentuk untung bersih dan nilai aset dorang atas kertas tu boleh berubah secara drastik. Benda ni bawa kita kepada satu amalan yang dipanggil pengurusan pendapatan. Maksudnya, pengurusan cuba cantikkan corak keuntungan tu, tapi masih tak langgar undang-undang perakaunan. Contohnya, masuk bulan Disember, dorang sengaja longgarkan syarat kredit bagi orang hutang lama-lama sikit. Asalkan nilai jualan akhir tahun nampak tinggi. Jualan nampak mencanak, naik, hebat. Tapi, tunainya ada masuk tak? Belum tentu. Yang ni lagi ekstrim, dipanggil window dressing atau memperindah kedudukan. Ini sebiji macam bila anda tahu tetamu nak datang rumah dalam masa 5 minit, barulah kelam kabut, sapu sampah, sorok bawah kapet. Syarikat mungkin sengaja tangguh bayar duit pembekal pada bulan Disember, semata-mata nak tunjuk baki tunai yang tinggi melambung pada penyata 31 Disember. Memang nampak lawa atas kertas, tapi hakikatnya itu cuma ilusi sementara. Masuk ke bahagian keempat, apa yang disembunyikan oleh angka. Mari kita bongkar konteks yang selalu hilang daripada pandangan kita. Dan ini jelas menunjukkan kelemahan yang sangat besar. Ini titik buta yang bahaya. Katakan syarikat ada beli sebidang tanah 10 tahun lepas dengan harga RM1 juta. Dalam buku, nilai itu kekal RM1 juta sebab peraturan kos sejarah.
Tapi nilai pasaran sekarang dah cecah 5 juta ringgit. Laporan kewangan dengan mudahnya menyembunyikan kekuatan sebenar aset orang sebab data ni diambil tanpa letakkan konteks pasaran semasa. Tambahan pula, angka perakaunan ni buta terhadap perkara yang bukan kewangan. Syarikat tu mungkin nampak kebal kewangannya hari ni, tapi di belakang tabir, mungkin dorang tengah tenat. Pekerja mogok, reputasi jenama hancur, langsung tak ada inovasi, atau mungkin bos dorang sangat toksik. Benda-benda ni tak ada satu pun yang ditulis sebagai liability atas kertas, tapi percayalah, ia adalah bom jangka untuk bisnes tersebut. Anda juga tak boleh buat perbandingan sembrono. Nak bandingkan nisbah keuangan antara industri yang berbeza, itu perangkap besar yang akan buat anda buat kesimpulan yang salah. Tak masuk akal kalau nak bandingkan keuangan pasaraya yang margin untungnya nipis tapi jual barang pukal dengan keuangan syarikat perisian teknologi yang margin dia besar tapi langsung tak ada aset fizikal yang ketara. Sama juga bahayanya kalau guna nisbah keuangan bulat-bulat tanpa siasat. Contohnya, anda nampak nisbah semasa syarikat tu 3.0 kali. Anda pun cakap, wah, syarikat ni kukuh, mampu bayar hutang ni. Nanti dulu, nisbah tinggi itu mungkin cuma sebab syarikat tu ada satu gudang besar yang penuh dengan stok barang lama yang langsung dah tak laku dijual. Jadi anda wajib tahu konteks dan pecahan di sebalik nombor tu. Okey, bahagian terakhir, bahagian kelima, membaca di sebalik angka. Tiba masanya untuk kita buka kit alat detektif kewangan kita. Lepas dah tahu semua masalah ni, kita kena ada rumusan pantas. Ringkasnya, maklumat masa lalu tak semestinya meramal masa depan. Amalan window dressing cuma mencantikkan keadaan hujung tahun tanpa cerminkan realiti. Dan nisbah terasing tu memang selalu mengelirukan. Ini semua bukti yang anda kena bongkar data luar biasa dan perhalusi nombor yang dikumpulkan secara borong supaya rahsia sebenar tak tersorok. Mari kita tengok langkah-langkah kukuh untuk elak dari terpedaya. Langkah pertama, jangan pandang prestasi setahun je, tengok trend panjang dia. Langkah kedua, baca nota kepada akaun. Dekat situlah semua rahsia sebenar tertulis. Langkah ketiga, bandingkan untung bersih tu dengan aliran tunai yang betul-betul ada. Ada untung, tak semestinya ada duit kan? Dan langkah keempat, campurkan sekali maklumat bukan kewangan untuk dapatkan gambar yang penuh. Sebagai penutup, cuba renungkan kata-kata ni. Penyata kewangan memang bagi kita peta jalan, tapi minda kritis anda yang akan hidupkan peta tersebut dan tentukan sama ada arah tu betul atau tak. Jangan pernah berhenti bertanya. Gali apa yang tak ada dalam laporan tu. Dan ingat, dalam dunia kewangan ni, nombor memang tak pernah berbohong, tapi cara manusia membentangkannya, itu ada 1001 cerita. Teruskan menyiasat.